Okey. So, kita akan sambung, kelas semula. Sebelum, pada kelas sebelum ini, okey, kalau awak apalah, kalau awak ada tengok dalam, video YouTube saya, okey, kelas topik adalah, cara-cara menjawab untuk soalan susun lapis masyarakat. So, itu adalah di bahagian B, pembangunan masyarakat. Okey, jadi untuk kelas hari ini kita akan pergi kepada, kita macam buat ulang kaji semulalah. Okey, kalau sudah sampai topik yang, cikgu dah ajarkan awak. So, hari ini kita akan, buat ulang kaji untuk bahagian C, pembangunan negara. So, untuk, apalah, konten pada hari ini, okey, pembangunan negara, dibahagikan kepada 3. Yang pertama adalah, kepimpinan. Okey, yang kedua adalah nasionalisme dan ketiga adalah peraturan dan undang-undang. Jadi objektif di sini dia akan, based on daripada soalan yang ditanyakan. Okey, so ini adalah bahagian yang pertama dahululah. Di bawah pembangunan negara kita ada 3 bahagian. Okey, yang bahagian pertama, adalah, politik dan yang kedua adalah ekonomi. So untuk hari ini kita akan pergi kepada bahagian politik saja dahulu. Okey, di mana kita akan mengupas, ketiga-tiga, lagi ada lagi 3 di bahagian bawah dia lah. Yang pertama adalah kepimpinan, kedua adalah nationalism ataupun nasionalisme, yang ketiga adalah peraturan dan undang-undang. Okey, so ni untuk kita punya konten kelas kita pada hari ini. Okey, di bawah, politik ini yang pertama adalah kepimpinan. Okey, kita akan, menghuraikan kepelbagaian gaya kepimpinan dalam pembangunan negara. Jadi untuk, jadi dalam, berdasarkan daripada karya yang kita sudah belajar kan. Okey, yang kita sudah belajar, okey, iaitu Sullalatus Salatin dengan, uh, Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Okey, kita akan mengenal pasti apakah sifat-sifat kepimpinan yang ada pada watak dalam karya itu. Okey, contoh dia kan ada dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur kan. Okey, ada sifat-sifat pemimpin yang kita kenal pasti. Yang pertama adalah Encik Muhammad, seorang yang berwawasan, mempunyai pelannya yang jelas untuk membangunkan syarikat Lembah Tualang. Okey, satu lagi adalah Yang Berhormat Muhammad Yusof. Okey, ada lagi beberapa watak-watak lain yang kita boleh kenal pasti sekiranya kita ada baca dalam kandungan novel tersebutlah. Okey, sama juga dalam Sullalatus Salatin. Okey, Sullalatus Salatin, gaya-gaya kepimpinan ataupun bagaimana seseorang watak itu dia membawa kepada kemajuan negara, kita boleh tengok daripada nama-nama sultan tersebut. Apa yang mereka sudah telah lakukan kepada kemajuan negeri Melaka. Jadi dalam setiap bab tersebut, okey, walaupun dia tidak bersambungan ataupun tidak berkaitan antara satu dengan yang lain dalam teks Sullalatus Salatin, tetapi setiap satu bab tersebut dia ada menceritakan ataupun dia ada penceritaan tentang watak yang dibangunkan oleh penulis tersebut. Okey, jadi kita akan tengok ataupun kita kenal pasti dan seterusnya kita akan mempelajari juga ataupun kita selitkan dari segi macam mana cara-cara menjawab soalan kalau ditanyakan dalam soalan berkenaan dengan kepimpinan, sama ada ditanyakan dalam novel Saudagar Besar ataupun karya Sullalatus Salatin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan masuk kepada nationalism. Okay, nationalism ni dia punya kependekan dia ataupun dia punya maksud dia di sini adalah kita mengetahui atau kita mengenal pasti apakah unsur-unsur ataupun perbuatan ataupun kelakuan yang menunjukkan watak itu mencintai negara ataupun tanah air dia sendiri. Jadi di sini kita akan ada punya objektif atau punya apa yang kita hendak capai adalah kita kena ketahuilah apa dia punya kepentingan, semangat nasionalisme dalam pembangunan negara, apa yang boleh dikaitkan dengan pembangunan negara. Macam mana negara boleh membangun sekiranya rakyat mengamalkan sikap nasionalisme ataupun mencintai tanah air ataupun negara sendiri.
Dan yang ketiga adalah kita akan masuk kepada peraturan dan undang-undang. Okay, so kita tahulah kan apa maksud peraturan dan undang-undang. Apa dia punya kepentingan ataupun kepentingan dan peranan kewujudan peraturan dan undang-undang dalam pembangunan negara tersebut. Okay, so itu 3 konten yang kita akan pelajari pada hari ini. Okay. Baik. Okay, jadi kita masuk kepada bahagian yang pertama iaitu kepimpinan. So ini di bawah aspek politik. Tapi sebelum tu saya nak tanya sekiranya awak dah belajarnya ataupun cikgu dah ajar awak atau macam mana? I mean bahagian C dah sampai ke belum? Macam tu. Dah sampai dah politik. Okay. So sekarang ni kita akan buat ulang kaji sajalah, okay, untuk persediaan untuk next class lah macam tu. Okay, so kita akan masuk kepada bahagian kepimpinan. Okay, so kita tahu sendirilah secara ringkasnya kepimpinan ni dia adalah memaksud dia berasal daripada kata terbitan iaitu pimpin. Okay, kepimpinan kalau dibuang ke dengan an, imbuhan apitan, kata dasar dia adalah pimpin. Okay, pimpin membawa maksud bimbing, pandu ataupun tunjuk. Okay, itu kita tahulah. Okay, kalau dalam bila kita tambahkan ke an dalam kata dasar dia, maksud dia adalah keupayaan memimpin, keupayaan sebagai pemimpin, daya seseorang pemimpin. Okay, itu dia punya maksud secara ringkas lah. So kita boleh gunakan ni untuk kita masuk dalam bahagian perenggan pengenalan. Sebab dalam bahagian perenggan pengenalan tersebut kita kena memasukkan definisi dia lah sebelum kita akan terangkan dia punya isi-isi penting secara ringkas. Okay. Kita ambil saja beberapa yang secara ringkas lah, tidak perlu kita hendak ambil panjang-panjang lah, setakat apa saja yang kita tahu. Okay. Kita boleh juga sebutkan kepimpinan membawa maksud tingkah laku yang mempunyai keupayaan mengubah haluan sesuatu organisasi. Okay, so kita boleh skip di sini. So kita ambil yang pendek je dalam bahagian pengenalan lah. Okay. Alright. Okay, ciri-ciri kepimpinan. Ini saya tidak pasti kalau soalan ni dia tanya ataupun tidak. Sebab biasanya soalan tu dia akan sentuh tentang ciri-ciri kepimpinan yang secara umum. Maksud saya di sini dia tidak, saya rasa sebelum ni dia tidak pernah lagi tanya ciri kepimpinan Islam. Tapi dia sama sajalah sebenarnya. Kalau soalan lain kita boleh ambil fakta dia. Dan kalau kita boleh dapat kaitkan daripada contoh karya tersebut, kalau selagi dia masih lagi bertepatan ataupun dia berkaitan, pada saya dia tidak ada masalah begitu. Yang penting cara macam mana kita hendak huraikan isi. Okay, macam yang kita tahu, okay, kalau dalam KMK sendiri kan, okay, atau yang seperti mana yang sudah kita belajar sebelum ini, okay, dalam huraian isi, dia mesti kena ada dia punya isi lah. Okay, dia mesti kena ada isi, kena ada, sekejap saya rasa saya perlu, sekejap Sekejap ya, better saya tukar PDF code sebab pensel saya ni dia kecil sangat mata pena dia. Sekejap ya. Okey, tapi saya sambung je lah. Okey, macam kita tahu kan kalau dalam penulisan isi kan, dia mesti ada komponen-komponen dia. Yang pertama adalah dia kena ada ayat isi dia dahulu. Okey, kemudian dia kena ada pro, ada kontra. Lepas tu ada contoh dan juga kena ada kesimpulan kecil. Jadi semester 1 sampai semester 3 nanti akan datang. So kita akan buat benda yang sama je. So itu adalah basic yang sudah pernah awak belajarlah semasa awak berada di semester 1. Sekejap ya. Saya kena tukarkan pergi PDF dulu. Sebab pen dia kecil mata dia. Okey. Okey. Dah sambung.
Okey, ni barulah besar mata dia, mata pen. Okey. So kita ulang balik. Okey, so dia mesti kena ada isi dia dahulu kan. Okey, lepas tu tambah dengan pro. Tambah dengan kontra. Lepas tu kena ada contoh. Lepas tu kena ada kesimpulan kecil. Okey, mungkin awak tanya sebenarnya di mana kita kena buat huraian? Okey, sebenarnya dalam bahagian pro dengan kontra tu kita sudah pun tulis bahagian huraian. Jadi dia tidak asing lagi sebenarnya. Jadi jangan kata ataupun jangan fikir lepas isi huraian, lepas huraian pro dengan kontra. Jadi apalah beza antara ketiga-tiga itu? Sebenarnya pro dengan kontra macam yang awak tahu sendiri, dia sudah pun masuk sebenarnya dalam bahagian huraian. Jadi dia tidak ada perbezaan sebenarnya, dia sama saja. Okey, so berbalik semula kepada tadi. Okey, untuk ciri-ciri kepimpinan ni, okey, rasanya ataupun tidak adalah yang kita belajar tentang ciri kepimpinan Islam, sebab yang apa yang awak belajar sendiri pun sebenarnya dia sudah masuk dalam ciri-ciri kepimpinan Islam lah. Cuma kalau dalam buku tu setakat ini tidak ada lagi disentuh ataupun dia memang tidak ada. Kalau awak cari dalam past year question pun dia tidak langsung menanyakan tentang ini. Sebab fakta ini macam contoh bertakwa kan, berakhlak tinggi, sabar dan sebagainya, dia sudah masuk dalam ciri-ciri kepimpinan Islam. Cuma dia tidak sebutkan perkataan Islam di situ, dia cuma sebut tentang ciri kepimpinan. Begitulah. Saya tak pastilah kalau cikgu awak ajar macam mana. Tapi kalau macam saya akan tengok daripada past year question, dia tidak ada sentuh pasal tu. Tapi dia punya fakta dia tetap sama. Cumanya untuk yang dan ya, saya sentuh sikit dari segi cara macam mana menghuraikan, dia sama juga macam mana yang awak dah belajar semasa awak berada di semester 1. Okey? So, harap awak tak ada masalah lah untuk yang ini. Sebab ya kalau awak dapat skor tinggi dalam semester 1, rasanya ataupun pasti di semester 2 juga awak boleh dapat buat benda yang sama. Okey. Okey, kepentingan kepimpinan. Okey, ini secara ringkasnya saja secara umum. Okey, dia tidak sentuh daripada mana-mana karya lah. Cuma kita kena tengoklah bersesuaian dengan contoh sama ada ia daripada Sulalatul Salatin maupun daripada Saudagar besar. Okey. Kepentingan kepimpinan secara umumnya dia ada 5. Yang pertama adalah mengkomunikasikan dasar dan rancangan. Maksud dari di sini, apa yang kita plan tu, apa yang kita rancang itu semua akan dipersembahkan kepada pekerja-pekerja bawahan kita. Jadi kita yang merangka, kita yang macam mendasarkan. Okey, lepas kita sudah yakin yang kita boleh yang kita punya plan semua tu kan, kita akan persembahkan kepada pekerja, sebab pekerja ni dia bekerja untuk kita. Jadi mesti mereka kena tahu supaya mereka boleh dapat faham dan dapat melaksanakan tugas mengikut apa yang kita minta begitu. Okey, yang kedua adalah memotivasikan pekerja. Okey, dalam definisi kepimpinan tu kita tahu sendiri bahawa kepimpinan ni dia adalah satu tingkah laku yang mempengaruhi. Jadi apa yang kita katakan ataupun yang kita sebutkan akan memberikan kesan dari segi emosi dan juga fizikal para pekerja. Jadi ini mewujudkan ataupun secara tidak langsung dia mewujudkan satu environment atau persekitaran di tempat kerja lah. Sama ada dia berlaku dalam mode happy ataupun sebaliknya begitu. Yang ketiga adalah membentuk keyakinan yang tinggi. Okay, membentuk keyakinan yang tinggi. Keempat, untuk membuat penyelarasan semua aktiviti. Dan kelima adalah memberikan tunjuk ajar dan bimbingan kepada para pekerja. Okay, so ini secara umum. Dia daripada Saudagar besar dan juga Sulalatul Salatin. Okey. Okey, ini yang paling penting di sini, gaya kepimpinan. Okey, selalu soalan ni dia akan tanyakanlah sama ada dalam soalan trial ataupun soalan sebenar.
Gaya kepimpinan merupakan satu cara seseorang pemimpin menggunakan kuasa yang dimiliki sebagai alat untuk mempengaruhi pekerja supaya bekerja kuat untuk mencapai objektif organisasi. So ada kalau ikut dalam apa kan dalam nota yang asal sebenarnya dia ada 3 sahaja. Yang pertama adalah autokratik, demokrasi, dan laissez-faire. Sebenarnya dia bukan demokrasi, itu adalah demokratik. Okay? Demokratik. Bukan demokrasi. Cuma nanti kalau tiba-tiba soalan dia tanya atau dia sentuh tentang kepimpinan demokrasi, jangan menggelisah lah sebab itu sebenarnya demokratik. Cuma perkataan tu saja yang dia tukar sikit lah begitu supaya dia menguji lah, kebat lah begitu. Kan? Okay, dia mengajar. Ya? Demokratik dengan demokrasi sama je lah. Dia sama. Cuma kalau dia sama aja, jangan risau. Dia punya fakta dia sama aja. Cuma dia penggubal ni dia sajalah mempermainkan minda kita untuk apalah kan untuk dengan menukarkan perkataan tu supaya kita boleh dapat berfikir yang lebih jauh lagi lah macam tu. Okey, kalau dia sentuh dia kata apakah kepimpinan demokrasi yang dilakukan oleh Watak, jangan menggelisah lah sebab itu sebenarnya itu adalah kepimpinan demokratik. Dalam topik pun sebenarnya kita gunakan istilah demokratik bukan menggunakan istilah demokrasi. Rasanya awak sendiri pun dah tahulah apa yang cikgu ajarkan awak, itulah yang awak akan macam yang awak kena tahu di situlah, kena alert begitu. Kalau kepimpinan berperi kemanusiaan tidak pernah disentuhlah. So biasanya secara general dia ada 3 saja sebenarnya. Yang pertama adalah autokratik, kedua adalah demokratik, yang ketiga adalah laissez-faire atau dalam maksud istilah undang-undang itu maksud dia adalah kebebasan. So itu adalah ada 3 sahajalah, ada 3 sahaja gaya kepimpinan ataupun style kepimpinan yang ditunjukkan oleh watak-watak berkenaan dalam kedua-dua karya tersebut. Okey. Autokratik. Okey, kepimpinan autokratik maksud dia adalah mementingkan pelaksanaan tugas. Okey, itu secara dia punya umum dia lah. Okey, membuat keputusan dan bertindak atas keputusan yang dibuat secara berseorangan. 100% adalah daripada orang itu sendiri, pemimpin itu sendiri. Dia tidak perlukan pekerja untuk menentukan keputusan apa yang hendak dibuat. Okey, dari segi ciri-ciri dia, okey, yang pertama tidak mendapatkan pandangan daripada pekerja. Maksudnya tidak pentinglah untuk tanya pada pekerja lah sebab dia yang tahu apa yang dia hendak buat. Dia yang tahu apa yang dia hendak macam yang tentukan. Jadi 100% itu adalah daripada dia sendiri. So maksud dia kalau ada apa-apa risiko dia sajalah yang tanggung lah sebab dia tidak melibatkan para pekerja dalam sesuatu tugas ataupun penentuan keputusan yang dia buat. Okey. Yang ketiga adalah mengarahkan pekerja melakukan tugas tanpa perbincangan dan menentukan semua kaedah dan proses kerja. So maksudnya di sini cuma ketua saja yang berbuat demikian. Okey, dia tidak perlukan orang bawahan dia. Okey, itu kepimpinan autokratik. Okey. Kedua adalah kepimpinan demokrasi. Itu yang kedua lah. Kepimpinan demokrasi. Maksud dia adalah dia menggalakkan semua orang untuk melibatkan diri dalam organisasinya. Jadi dia tidak hanya bergantung ataupun tidak hanya pada ketua itu sajalah. Sebab kita sama-sama buat kerja kan, jadi tidak yang membiaslah siapa-siapa dengan siapa-siapa yang buat. Begitu. Okey. Ini dikenali sebagai gaya kepimpinan penglibatan. Okey. Kepimpinan ini melibatkan kaki tangan dalam membuat sesuatu keputusan. Okey, dari segi ciri-ciri dia, okey. Tadi autokratik itu kan dia melibatkan seorang je kan. Okey. Kalau yang demokrasi pula, okey, ataupun demokratik. Okey, demokratik. Okey, dia melibatkan para pekerja dia. Okey, di mana salah satu ciri-ciri dia digalakkan untuk berkongsi idea. Jadi tidak
tidak bergantung sangatlah kepada ketua itu untuk membuat keputusan. Ketua akan berbincang dengan pekerja sebelum ataupun dalam membuat keputusan. Okey, sama-sama menentukan semua kaedah dalam proses kerja ataupun tentukan proses kerjanya, tentukan metod ataupun kaedah yang dia buat. Okey, yang ketiga adalah laissez-faire, kebebasan. Ini adalah gabungan autokratik dengan demokratik. Sama ada ketua yang akan tentukan ataupun pekerja yang akan tentukan. So di sini secara ringkasnya, okey, kalau apa kan, tapi jangan risaulah, dia tak tanya pun apa maksud autokratik, demokratik, apa maksud laissez-faire. Okey, kalau dalam soalan, okey, dia akan minta kita hanya untuk macam ni. Okey, dia biasanya soalan ni dia akan minta untuk menghuraikan ciri-ciri kepimpinan yang ada pada setiap watak daripada karya. Sama ada Sulalatus Salatin, okay, ataupun Saudagar Besar. Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Okey, dia tidak akan tanyalah apa maksud autokratik, demokratik, laissez-faire. Okey, awak boleh masukkan definisi itu dalam bahagian pendahuluan. Okey, so kemungkinan ataupun soalan dia akan minta kita untuk huraikanlah ciri-ciri kepimpinan yang ada pada setiap watak daripada kedua-dua karya tersebut. Okey. Seterusnya kita, okey, yang ini dia tak tanyalah, jadi kita skip je lah. Okey. Ini anggap je lah kita baca-baca begitu sajalah. Okey, sebab saya akan sentuh apa yang biasanya ada dalam soalan je. Saya tidak begitu. Okey. Watak pemimpin dalam Saudagar Besar dari Kuala Lumpur ada 5 orang. Ini biasanya akan ditanyakan dalam soalan lah, atau yang kerap kali dikeluarkan dalam soalan untuk watak-watak inilah. Okey. Tapi antara kelima-lima ini selalu yang keluar adalah pertama Encik Muhammad, kedua adalah YB Muhammad Yusof atau Yang Berhormat Muhammad Yusof. Okay, yang ketiga adalah Datuk Tan. Okay, Datuk Tan. 3 orang ini selalu keluar dalam soalan. Okey, tapi kena standby juga lah. Awak kena standby untuk watak Tok Empat Dahlan dengan Penghulu Mahmud. Okey. Mungkin cikgu awak juga ada terangkan benda yang sama ataupun tak pernah lagi. Tapi kalau daripada saya, awak kena standby ketiga-tiga watak ni lah. Tapi lagi bagus kalau awak cover semua ni lah. Okey. Sebab kita nak tahu apakah ciri-ciri dari segi autokratik, okey, ciri-ciri autokratik yang dibuat, demokrasi apa yang dia buat, ataupun kaedah gaya kepimpinan laissez-faire yang ditunjukkan antara kelima-lima watak ini. Okey. Okey. So, ini kita masuk kepada dia punya yang pertama, gaya kepimpinan Encik Muhammad. Okey, saya bacakan dia punya fakta dia saja. Nanti awak boleh tengok nota yang diberikan selepas ini. Okey, kepimpinan autokratik yang ditunjukkan oleh watak Encik Muhammad adalah memberi arahan kepada pekerja untuk melakukan tugasnya. Contohnya, memberi arahan kepada Mahani selaku setiausaha agar melaksanakan tugas antaranya menghubungi Presiden Syarikat Frankfurt Import. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menentukan kaedah atau bidang tugas yang perlu dibuat, seperti mengarahkan Mahani selaku setiausahanya agar menggunakan telek. Telek bagi menghubungi Presiden Syarikat. Telek tu maksud dia adalah telegram, bukan telegram yang aplikasi. Telegram tu yang maksud dia tu yang macam dia satu bentuk telefon juga, tapi yang jarak jauh. Dia punya method dia macam fax. Dia macam yang fax yang digunakan di pejabat itulah. Yang ketiga adalah membuat sendiri keputusan. Yang keempat adalah memaksa pengikut membuat sesuatu tanpa mengambil kira keperluan individu pengikut. So kita buat secara simpel saja di sini.
Okey, yang kedua adalah gaya kepimpinan Yang Berhormat Muhammad Yusof. Okey, dia sentuh tentang kepimpinan beri kemanusiaan, tapi kita boleh ambil dia punya fakta dia untuk kita masukkan dalam esei. Okey, mungkin dalam soalan ni dia akan tanya, okey, huraikan gaya kepimpinan Yang Berhormat Muhammad Yusof dalam aspek pembangunan negara, berdasarkan novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. 25 markah. Okey, kalau dia tanya soalan begini, kan? So kita punya fakta dia sudah disediakan lah. Okay, yang pertama adalah membela nasib rakyat. Okay, yang kedua adalah memajukan rakyat, bekerjasama, bersedia menanggung risiko, bersikap terbuka. Itu saja. Okay, jadi jadi di sini selalu ada dua soalan yang selalu ditanyakan. Yang pertama adalah untuk Encik Muhammad, yang kedua adalah Yang Berhormat Muhammad Yusof. Datuk Tan ni sebenarnya dia jarang ditanyakan sebab selalunya dua watak ini yang selalu dipetik lah, begitu. Tapi macam yang saya cakap yang saya sebutkan tadi, yang saya suruh awak perhatikan ketiga-tiga ini, boleh jadi Datuk Tan ini dia akan masuk dalam soalan walaupun peranannya tidak banyak, begitu. Yang selalu banyak peranan ni adalah dua-dua watak ni lah, Encik Muhammad dengan YB Muhammad Yusof. So ini berdasarkan daripada soalan yang ditanyakan, begitu. Okey, mungkin awak boleh buat ramalan sendirilah. Mungkin tiba-tiba tahun ni watak lain pula yang keluar, tiba-tiba tu 4 dahlan yang keluar, macam tu. Kita tak tahu sebab pola soalan ni dia akan sentiasa macam yang di luar jangkauan. Tapi kalau soalan dia keluarkan watak yang sama juga, itu satu keberuntungan untuk kita lah. Di situ. Okey. Okey, Sulalatus Salatin, okey, ada 5 watak. Rasanya semua ni masuk. Okey, berdasarkan daripada soalan sebelum ini. Yang pertama adalah Sultan Muhammad Shah, Sultan Muzaffar Shah, yang kedua, yang ketiga Sultan Mansur Shah, keempat Sultan Alauddin, dan yang kelima adalah Sultan Mahmud Shah. Okey. Okay, sistem pemerintahan. Okey, kita tak apalah. Ini terlalu panjang lebar lah di sini. Okey. Ini kalau soalan dia tanya menghuraikan kepimpinan Sultan Muhammad Shah. Okey, kalau soalan dia tanya huraikan ataupun jelaskan ciri-ciri kepimpinan yang ada pada Sultan Muhammad Shah berdasarkan karya Sulalatus Salatin 25 markah. Okey, yang pertama, ini diamalkan gaya kepimpinan demokrasi lah. Awak tak payah sebutkan lah. Sultan Muhammad Shah ini mengamalkan gaya kepimpinan demokrasi, iaitu berbincang dengan orang bawahannya. Tak perlu. Kita terus direct saja kepada fakta dia. Tidak payah kita nak panjang lebar dalam bahagian fakta. Ya. Yang pertama adalah berbincang dengan orang bawahannya. So, sangat panjanglah huraian dan contoh. Boleh awak cover sendiri kan. Sebab kita nak sentuh saja dia punya fakta dia. Yang kedua adalah membuat keputusan sendiri tanpa merujuk kepada orang bawahannya. So ini dia masuk dalam style autokratik. Ketiga, menggunakan kuasa formal atau kuasa mutlak sebagai remaja. Okey, Sultan Mansur Shah ini watak kedua. Tadi watak pertama Sultan Muhammad Shah. Okey, kalau soalan dia tanya pula Sultan Mansur Shah, macam mana kita nak buat? Okey, jelaskan. So dia ada soalan sudah di sini. Bincangkan pemimpin yang berwawasan berupaya membangunkan negara. Okey, untuk menjawab soalan seperti ini, kita kena memahami dia punya satu pernyataan. Pernyataan penting supaya kita boleh dapat kaitkan dengan setiap fakta melalui penulisan huraian tersebut. Jadi, adalah penting untuk kita kena mengikuti dia punya ayat pernyataan dari di sinilah, sebab ini adalah satu guideline kepada kita untuk mengaitkan dengan watak yang kena mention tersebut, begitu. Jadi pernyataan yang ada pada awal soalan macam ini
Penting ya. Kita kena tahu. Supaya kita punya penulisan jawapan tu tidak menyimpang daripada kehendak soalan asal. Kesilapan pelajar dalam menjawab KMK semester 2 ini, dia terlepas pandang pada satu ayat pernyataan yang dia ada dalamnya, terdapat dalam soalan. Sebab tu susah sebenarnya untuk skor pada bahagian semester 2 ni lah. Sebenarnya dia bukan sebenarnya susah lah, tapi bukan susah dari segi macam dia punya skema dia terlalu straight. Itu pendapat saya lah berdasarkan pengalaman saya masa tahun 2017. Ini maksud dia, kita tidak faham apa yang sebenarnya cuba disampaikan oleh dalam soalan tersebut. Okey. Ini adalah satu kesilapan dari segi teknikal kita sendiri, bahawa kita kita terlepas pandang untuk memahami sebenarnya apa yang cuba hendak disampaikan. So sebenarnya ini adalah dia punya kunci dalam penulisan jawapan kita. Sebelum kita baca dia punya soalan dia, kita kena faham dahulu dia punya ayat pernyataan yang biasanya diletakkan di hadapan ayat soalan dia. Itu yang selalu kita terlepas pandang. Okey. Lepas kita tahu dia punya apa yang kita hendak sampaikan, barulah kita baca dia punya ayat soalan dia. Supaya bila kita faham kedua-dua unsur di sini, yang pertama iaitu pernyataan dia dengan soalan dia, barulah kita boleh tahu apa yang kita hendak tulis, apa yang kita hendak jawab, macam tu. Barulah kita tidak akan silap. Begitulah. Okey. Yang penting awak faham dia punya konsep dia. Ini pun satu masalah juga. Kalau kita tidak faham dia punya konsep, maka kita punya jawapan akan tersimpang daripada kehendak soalan asal. Jadi, 3 tips di sini yang saya bagikan di sinilah. Sebab saya tahu mungkin awak masih lagi belum fasih kan macam mana nak, ataupun belum faham lagi kan macam mana nak jawab soalan. Mana tahu lah kan. Okey, ya kalau saya pertama adalah kita kena baca dia punya pernyataan terlebih dahulu. Okey, kita kena baca dia punya pernyataan. Okey. Okey. Kedua, kena gariskan dia punya kata kunci. Saya letak sini KK. KK maksud dia adalah kata kunci. Ketiga, baca ayat soalan. Okey. Kalau saya galakkan, kalau macam pelajar saya sendiri, saya galakkan kena gariskan kata kunci soalan dan ataupun kita kena highlightkan. Kita highlightkan sajalah terus. Okey. Nanti kalau kita gariskan je guna pensel, nanti kita tak nampak apa yang kita buatkan. Jadi kita gunakan highlighter lah. Begitu. Okey. Sebab kata kunci yang kita akan gariskan itu yang akan memastikan kita tidak akan menyimpang daripada kehendak soalan melalui isi-isi huraian. Memandangkan setiap huraian isi dia 5 kali 4. Okey, 5 kali 4 maksudnya 5 isi darab 4 ayat bersamaan dan 20 markah. Ini adalah markah besar. Okey. Kena pastikan 5 darab 4 itu dia mesti berkaitan dengan kata kunci yang kita sudah gariskan. Kalau tidak nanti dia akan makan besar semualah. Maksud saya, kalau satu perenggan tu kan, contohlah isi pertama kita tidak berkaitan, akan hilang semua sekali. So maksud dia awak dah buangkan 4 markah tu. So tinggal lagi 4 kali 4. Gitu. Okey, jadi kena hati-hati dengan memastikan jawapan kita tu, okey, dia mesti berkaitan dengan kata kunci. Untuk dari segi pendahuluan dengan penutup macam biasa sajalah. Okey, di mana untuk pendahuluan dia mesti kena ada konsep, ayat konsep dia. Cikgu, Okay. Yes. apa soalan dengan yang atas tadi tu pernyataan lain Dia berkaitan. Pernyataan ni dia secara, kita kena baca dulu pernyataan, kemudian kena gariskan kata kunci dia. Kata kunci itu kita boleh gariskan dalam pernyataan dan juga kita boleh, pertama tu kata kunci itu kita boleh gariskan dahulu di bahagian pernyataan dulu. Okey, contoh dia di sini. Okey, saya delete dulu supaya awak boleh apa. Okey. Okey, so ini adalah pernyataan dia. Okey, pemimpin yang berupaya membangunkan negara. So apa kata kunci yang boleh
saya boleh dikenal pasti di sini. Okey, kita gariskan pemimpin. Okey. Sebab dalam soalan ni dia akan minta kita untuk huraikan tentang pemimpin. Tapi kita jangan baca sampai di sini saja sebab kita kena teruskan juga bacaan kita untuk ayat soalan. Sebab ayat soalan ni yang akan tentukan kita nak tulis apa. Okey, apa fungsi pernyataan yang disertakan di sini supaya kita boleh dapat supaya dia jawapan ini dia supaya pernyataan ini dia adalah satu guideline. Satu guideline untuk membantu kita atau memandu kita menulis huraian setiap isi sama ada kita hendak tulis pada bahagian ayat dia. Actually semua kena adalah. Dia punya ayat dia, ayat fakta dia, dia punya huraian sama ada awak nak buat pro atau kontra. Biasanya kita buat pro kan. Pro, contoh dengan kesimpulan kecil, dia mesti berkaitan dengan kata kunci. Macam contoh pemimpin. So setiap isi itu dia mesti hanya berkaitan dengan pemimpin yang berwawasan begitu. Okey. So sampai kita baca dia punya pernyataan dia, okey, kita sudah gariskan dia punya kata kunci, kita kena tengok pula dia punya soalan dia, apa yang dia nak minta. So ini pun juga membantu kita untuk memastikan setiap huraian isi itu dia tidak menyimpang. Okey, contoh dia, okey, bincangkan pernyataan ini dengan mengambil contoh Sultan Mansur Shah. Okey, Sultan Mansur Shah ini adalah watak yang kita hendak kaitkan, yang kita kena sediakan 5 isi tersebut. Jadi, di sini kita dapat membentuk bahawa okey, Sultan Mansur Shah ini dia seorang pemimpin yang berwawasan. Begitu. Cuma yang pemimpin yang berwawasan ni macam mana? Apa ciri-ciri yang menunjukkan dia adalah seorang pemimpin yang berwawasan? Apa yang dimiliki oleh Sultan Mansur Shah tersebut? So kita kena sediakan 5 isi tersebut. So barulah kita punya jawapan kita tu tidaklah menyimpang daripada kehendak soalan. So sampai tadi ada pertanyaan? Faham cikgu. Terima kasih. Alright. Okey, sama. So kena macam yang saya cakap tadi, itu adalah salah satu mistake lah yang seharusnya kita kena elakkan. Sebab semester 2 ni kan ramai yang yang ramai kata susah lah. Saya tak dapat ni sebab straight sangat skema dia. Sebenarnya salah satu dia punya puncak adalah kita tidak faham dia punya kehendak soalan, dan sebenarnya memang susah lah sebenarnya untuk kita nak faham. Kalau macam saya sendiri pun dapat soalan begini, saya pun tak tahu macam mana nak jawab. Sebab dia terlalu umum sebenarnya. Rupa-rupanya selepas ditunjukkan teknik seperti ini, kita kena baca pernyataan dahulu, gariskan kata kunci, kemudian kita teruskan dengan soalan, gariskan dia punya kata kunci juga macam yang awak dapat, macam yang saya tunjuk pada awak pada hari ini. Rupa-rupanya salah satu mistake juga bahawa kita tidak faham soalan dia. Ini lagi teruk kalau kita tidak faham dia punya konsep sebenarnya. Lagi teruk kalau kita tidak faham dia punya konsep. Macam contoh, apa itu kepimpinan? Kalau kita tidak tahu yang itu salah kita nak bagi jawapan. Itu yang menyebabkan juga KMK semester 2 ni dia drop sikit. Macam tu. Tapi kalau awak dah kuasai dari segi konsep bagi ketiga-tiga bahagian A, pembangunan insan kan, bahagian B, pembangunan masyarakat, bahagian C, pembangunan negara. Kalau awak kuasai semua konsep-konsep secara umum dia itu, kita tidak ada masalah untuk kita nak memahami dia punya kita nak cari kata kunci dia, seterusnya kita mengemukakan jawapan kita macam tu. Okay, so itu dia punya tips dia lah untuk menjawab soalan. Semoga ataupun harap membantulah. Okay, untuk awak. Konsep tu memang nak kena sebiji-sebiji cikgu. Yang awak faham lah. Begitu je. Apa yang awak faham. Kalau konsep tu kita letak je lah dalam pendahuluan. Tak perlulah letak pada setiap isi huraian tersebut. Sebab dalam setiap perenggan isi, apa yang perlu dipentingkan ialah macam yang saya sebutkan tadi, mesti kena ada ayat fakta dia, kena ada ayat pro ataupun ayat kontra, ataupun kedua-duanya sekali, kena ada contoh dan juga kena ada kesimpulan kecil. So saya kira-kira ada 4 ayat je yang kita perlu masukkan dalam setiap perenggan. Satu perenggan isi dia bersama dengan 4 ayat. Sebab tu saya kata 5 isi darab dengan 5 perenggan isi darab dengan 4 ayat yang kita masukkan dalam
satu perenggan tu dia bersamaan dengan 20 markah. Sebab setiap 4 komponen itu dia ada markah dia sendiri. Satu komponen kalau awak ada buat, dia ada satu markah. Okey. Dia bergantung, tengoklah macam mana cara awak tulis. Dia tidak bagi tahu. Saya tak cakap kalau ada isi, okey, awak dapat satu markah. So kita nak tengok juga apa isi awak tu betul ataupun tidak. Sama juga kalau isi awak salah, kosonglah markah. Kemungkinan besar dia akan memakan keseluruhan dia. Maksud saya di sini adalah kalau ayat isi pun awak dah salah, maksudnya di sini, jadi dia akan kosong jugalah untuk bahagian huraian, contoh dengan kesimpulan kecil. Sebab semuanya tu akan berkaitan, dia akan berkaitan dengan ayat isi tersebut. Kalau baru ayat pertama pun sudah salah, dia akan salahlah semua sekali. Macam tu. Untuk yang ayat konsep, kita letak je dalam bahagian pendahuluan. Itu saja. Untuk yang isi itu kita terus direct sajalah. Jadi kalau untuk pendahuluan tu, konsep, lepas tu huraian dia, and then baru bagi isi yang kita nak masukkan tu Ya, bagi isi tanpa huraikan. Sebab kita akan huraikan setiap isi tersebut dalam setiap perenggan isilah. Maksudnya ini kita nyatakan secara ringkas saja. Tak payah nak huraikan. Sebab pendahuluan ni kita kena buat pendek. Tak payah buat panjang. Kalau kita nak buat panjang, seberapa panjang tu kita masukkan di bahagian huraian. 5 perenggan huraian tersebut. Paling kurang berapa ayat je? 3? Pendahuluan 3 ayat. 3, maksudnya konsep, lepas tu huraian dia sikit, lepas tu dengan isi dia. So tak payah panjang-panjang lah sebenarnya. Tidak perlu panjang. Sebab kita nak sebab apa yang kita nak kemukakan itu yang kita akan huraikan nanti untuk perenggan isi-isi kita pertama, kedua, ketiga dan seterusnya begitu. Itu je. Alright, seterusnya kita masuk kepada tadi ini adalah pendahuluan. Okey, soalan ni dia tanya pasal tokoh. Okey. Jadi mungkin awak bukan mungkinlah awak kena masukkan sedikitlah butiran mengenai tokoh tersebut. Dia tidak diharuskanlah kalau awak lupa-lupa siapakah dia. Macam contoh siapa Sultan Mansur Shah, tak apalah kalau awak tak dapat tak perlulah masukkan biodata. Nanti kalau salah pun rasanya macam foto markah jugalah begitu. Okey. Untuk fakta, saya tidak bacakan semua sekali sebab yang paling penting di sini kita nak detect lah mana satu dia punya huraian pro kontra dia punya contoh, dia punya kesimpulan kecil. So kita tengok di sini, kita petik salah satu dia. Yang pertama adalah meluaskan jajahan takluk. So ini adalah ayat ini adalah ayat fakta dia. Ayat isi yang perlu kita masukkan. Yang saya tandakan berwarna hijau, dia patut masuk dalam satu perenggan beginilah. Tapi dalam skema dia macam yang asing sikit lah begitu. Okey. So dia punya ayat pro yang berwarna kuning. Peluasan jajahan takluk oleh seseorang pemimpin menggambarkan kebolehan pemimpin tersebut menjalankan tugas dengan baik. So ini dia punya pro dia lah, ayat pro. Kalau awak nak masukkan kontra tak ada masalah. Tapi kalau biasanya kalau dalam semester 2 tu dia biasanya guna pro lah. Tapi tak ada masalah kalau guna kontra. Yang penting awak punya kontra tu dia mesti berlawan dengan ayat pro. Itu saja. Macam tu. Macam contohnya kan kalau awak nak terbalikkan, awak nak wujudkan ayat kontra daripada ayat pro di sini, mungkin kita boleh cakap sekiranya tiada peluasan jajahan takluk, pemimpin tidak dapat ataupun tiada gambaran bagi seseorang pemimpin dengan baik, macam tu. Tapi kalau awak rasa tak ngam, tak payah buat kontra lah. Sebab tak semestinya setiap perenggan isi tu awak kena letak kontra. Tak perlu. Nanti kalau salah, sama juga dia akan potong juga markah tu. Jadi buat dia punya ayat pro saja sudah cukup. Dan pro ni sebenarnya dia sudah masuk dalam bahagian huraian. Jadi jangan keliru lah. Lepas buat huraian kena letak pro lagi ke?
Tak perlu sebab pro ni dia sebenarnya masuk dalam bahagian huraian macam itu. Okey. So dia punya contoh yang ditandakan berwarna biru. Okey, kepimpinan hebat Sultan Mansur Shah dapat dilihat apabila dia meluaskan jajahan takluknya dengan menawan Indrapura yang memiliki khazanah alam yang tidak ternilai. So ayat contoh dia ni panjang sikit lah. Ini menunjukkan kita punya tahap pembacaan kita tu ada. Maksudnya adakah kita baca karya tersebut. Kejayaannya menakluk Indrapura telah membawa Melaka ke satu tahap di mana setiap tahun Pahang akan menghantar ufti sebanyak 7 kati. Penaklukan ini juga memberi kesan baik kepada pembangunan Melaka kerana Maharaja Dewasura seorang yang pandai ilmu gajah. Okey. Okey, so ini dia punya contoh. Nah, di sini yang ditandakan berwarna pink ini adalah ayat kontra. Ayat kontra ni dia tidak semestinya awal letak selepas ayat pro. Dia tidak semestinya. Awak boleh letakkan kontra selepas ayat contoh. Kena bijaklah. Tengok mana kedudukannya awak boleh letaklah begitu. Okey, so ini dia punya ayat kontra. Okey, so saya ulang sekali lagi. Kontra tidak semestinya diletakkan selepas ayat pro. Awak boleh letak kontra tu di selepas bahagian contoh. Begitu. Okey. Lepas tu kita ada dia punya kesimpulan kecil, yang berwarna merah. Kesannya Melaka muncul antara kuasa yang disegani pada era pemerintahan Sultan Mansur Shah. So, ini salah satu contoh yang boleh awak recall semula lah. Okay? Itu dia punya kedudukan dia begitu. Awak boleh juga terbalikkan. Yang penting mesti kena ada ayat fakta. Kena ada pro, kena ada contoh, kena ada kesimpulan kecil. Kontra tu dia bergantung daripada awak lah. Tapi kalau awak nak lebih cantik atau yang awak sudah biasa daripada semester 1 kan, awak buat je lah kontra, tak ada masalah. Kalau saya buat dulu macam mana, saya buat semua sekali. Kena ada ayat fakta, pro, kontra, contoh, kesimpulan kecil. So ada berapa? Ada 5 ayat dia. Contoh tu dia jadi panjang sikit sebab itu mengikut daripada tahap pembacaan awak lah. Begitu. Itu menunjukkan awak berkeupayaan untuk mengaitkan dengan fakta yang awak kemukakan. Tak heranlah kalau dia panjang lah ayat contoh tersebut. Sedangkan kalau kita kira-kira berapa ayat yang kita masukkan sebenarnya pendek je. Rupa-rupanya panjang. Begitu. Itu mengikut daripada tahap pembacaan awak lah. Kalau awak dah baca ataupun sebaliknya. Biasanya kalau pelajar dia kalau dia macam yang malas dah baca buku teks, dia akan ambil shortcut dengan mengambil contoh daripada nota. So itu yang dia nampak macam pendek je sebenarnya. Pelajar yang cemerlang dia akan mengemukakan lebih detail lagi. Begitu. Alright. So ya. Hari tu exam saya buat juga. Saya ambil daripada nota kan. Kena tegur dengan cikgu lah sebab kenapa pendek sangat kan. So maksudnya memang kena baca buku tu ke? Kena hafal sebiji. Panjang lah. Awak kena buat panjang sedikit lah begitu. Tapi kalau dah sampai itu saja yang awak boleh mampu, awak boleh buat lah. Tapi itu je lah yang risau sikit tu dia punya markat je lah macam tu. Sebab contoh ni bila awak kemukakan, dia akan tengok juga pada pro, kontra dan juga kesimpulan kecil. So itu adalah sedikit dia punya efek dia lah. Macam tu. Jadi, kalau awak nak ambil daripada nota, tak ada masalah. Yang penting, awak tahu macam mana awak nak mendetailkan ataupun menerangkan dengan sedikit panjang lebar dia di situ. Kalau awak ambil daripada nota tu sebiji, memanglah dia akan macam, sampai macam tu je awak tahu. Begitu. Begitu je. Kalau macam fakta definisi ada cikgu? Fakta definisi. Huraian fakta. Tak ada, kalau awak nak letakkan definisi dalam bahagian huraian pro, tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia dah masuk dalam pro lah. Dia masuk dalam pro. Sebenarnya kita sudah buat pro begitu. Kontra ni kita akan lawan daripada ayat pro.
Macam tu. Untuk yang kontra, dia tidak semestinya awak kena letak selepas pro. Macam yang awak tengok contoh di sini, kontra dia letak selepas bahagian contoh. Begitu. Jadi kedudukan kontra, dia tidak semestinya hanya selepas ayat pro. Awak boleh letak selepas ayat contoh. Begitu. So, macam yang awak tengok dalam skrin ni lah sekarang ni. Begitu. Sebenarnya kan sebelum ni kita sudah biasa kan, selepas ayat pro baru kontra. Tapi untuk yang kertas 2 ni, awak boleh letakkan kontra selepas ayat contoh. Jadi kita taklah nampak macam yang kita ikut je apa yang kita sudah diajarkan. Awak boleh terbalikan, yang penting benda tu kena ada. Macam tu. Okay. Alright. Okay, so yang ini saya tak apalah. Yang penting kita nak tahu fakta dia sajalah begitu. Okay. So, untuk kesimpulan pula, okay, pada perenggan kesimpulan ini, Okay, untuk yang bahagian kesimpulan, so di sini dia kata calon dikehendaki menyimpulkan tentang pemimpin yang berwawasan, berupaya membangunkan negara yang dibincangkan atau mengemukakan pandangan saranan. Okay, untuk yang bahagian kesimpulan ni, kita hanya perlu kemukakan ataupun kita tulis 2 ayat je. So, sama juga macam pendahuluan, jangan tulis panjang lah. Okay, kita boleh letakkan ayat pertama adalah apa kita punya ayat kesimpulan kita sendiri. So, berdasarkan daripada apa yang awak dah kemukakan isi-isi dia lah. Okay, berdasarkan daripada 5 isi. Itu ayat pertama. Okay. Selain itu juga awak boleh letakkan ayat saranan. Okay, sama ada awak saranan ataupun kesimpulan. Yang kedua, bukan saranan. Betul lah, saranan lah. Okay, yang kedua adalah kita punya ayat harapan. Harapan kita lah terhadap watak tersebut. Okay, ayat harapan ni awak tulis sendirilah apa yang awak boleh, yang awak tahulah begitu, apa yang kita tahu pasal watak itu. So, pastikan dia cuma ada 2 ayat saja dalam perenggan kesimpulan. Tidak perlu tulis terlalu panjang sebab kesimpulan ini dia adalah satu penutup untuk menutupkan segala isi perbincangan dalam dalam huraian kita tersebut. Okey. Kalau saranan tu, ayat dia macam mana dia? Contoh. Okey, saranan tu contoh dia, okey. Biasanya dia akan mulakan dengan diharapkan. Biasanya untuk yang saranan dia biasanya mention kepada diri kita lah, macam tu. Diharapkan, contoh diharapkan agar kita dapat, agar kita ataupun saya dapat dapat apa? Itu ayat awal sendirilah. Dapat apa? Sebab saranan ni maksud dia ialah kita hendak mencadangkan apa yang diri kita kena buat atau orang lain kena ikut. Apa yang ditunjukkan daripada watak tersebut. Okay, saranan ni maksud dia adalah kita mencadangkan. Cadangkan kepada diri kita ataupun orang lain untuk mengikuti sama seperti watak yang ada dalam karya tersebut. Rasanya dalam KMK SPM pun pernah jawabkan soalan saranan. Di mana kita kena berfikir apa yang kita perlu ubahkan. Ataupun kita ubahkan watak itu supaya menjadi seorang apa. Daripada yang terjadi dalam karya asal, kita jadikan dia sebagai satu, atau kita bangunkan dia sebagai satu karakter ataupun sifat yang lebih baik daripada yang ada dalam karya tersebut. Untuk yang dalam bahagian kesimpulan ini, kita kena memberikan saranan untuk diri kita ataupun dan orang lain. Maksudnya diri kita atau diri kita dengan orang lain sekali untuk mengikuti
pembangunan ataupun sifat-sifat yang ada pada watak itu. Kalau macam pembangunan insan tu, kalau soalan tu dia tanya anda, jadi kita kena tulis saya lah. Yes, betul. Kalau dia kata anda, itu pun soalan yang bagus juga Selalunya pelajar dia akan dia terlepas pandang lah. Kalau dia kata anda, janganlah kata anda lagi, kan? Kita kena cakap saya. Macam tu. Jangan pula guna aku Itu bahasa tak formal itu. Kena gunakan perkataan saya. Macam tu. Jangan pula tulis penulis Jangan cakap penulis, jangan cakap pengkaji. Mesti kena guna perkataan saya. Sebab kenapa? Dia merujuk kepada diri kita lah. Begitu. So kalau dia mention anda, mesti kena cakap saya. Kena kaitkan pada setiap biasanya kita boleh kaitkan dalam huraian isi dan juga kesimpulan. Begitu. Boleh? Boleh cikgu. Alright. Okay, seterusnya kita ada tinggal 4 minit saja lagi. Okay. Kita pergi nationalism. Okay, so senang cerita je, dia adalah satu pelakuan yang dizahirkan sebagai menunjukkan rasa kasih sayang dan cinta kepada tanah air. Jadi pendek dia di sini adalah perasaan cinta. Perasaan cinta, perasaan sayang. Cinta atau sayang. Itu dia punya kependekan dari segi maksud dia lah. Okay. So banyak sangatlah dia punya definisi dia lah. Okay. Kepentingan nasionalisme dalam teks Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Okay. So di sini saya kurang pasti dia bentuk soalan dia macam mana. Tapi kalau mengikut daripada begini kan, dia punya ayat dia begini, mungkin kita ramalkan, mungkin dia akan minta kita cakap huraikan. Ini saya buat soalan sendirilah. Ini saya macam bagi satu ramalan lah, mungkinlah dia akan keluarkan. Huraikan kepentingan nasionalisme dalam teks Saudagar Besar. Sekian lah begitu. Dia minta kita huraikan. Okey, soalan begini, dia terlalu orang kata tu umum sebab kita kena dia tidak tahu kita nak huraikan macam mana. Adakah kita perlu mengaitkan dengan adakah dia perlu mengaitkan dengan watak ataupun macam mana? Tapi kalau untuk soalan begini kan, okey, saya bagi tips dia di sini. Kalau dia kata tiba-tiba lah, kalau dia tanya huraikan kepentingan nasionalisme, kalau dia sentuh macam tu saja. Okey, cara dari di sini adalah kita kena kaitkan dengan watak. Watak yang ada dalam Saudagar Besar. Begitu, kena kaitkan dengan watak. Itu kita boleh masukkan dalam bahagian contoh. Kena masukkan dalam bahagian contoh. Okey. Contoh dia di sini, okey, ada diberikan. Fakta pertama adalah membangunkan ekonomi penduduk kampung. Kepentingan nasionalisme yang pertama adalah membangunkan ekonomi penduduk kampung. Okey. So dalam bahagian pro, kita boleh masukkan dia punya nama watak dia lah. Melalui sentimen kasih sayang terhadap kampung halaman sendiri telah mendorong Encik Muhammad berusaha dengan gigi untuk memajukan ekonomi penduduk kampung Pulai. Okey. Tapi ini lebih kepada contoh lah sebenarnya. Kalau macam mana, okey. Kalau kita nak tulis ayat pro, kita boleh cakap di sini bagaimana nasionalisme ini dapat mengaitkan dengan pembangunan ekonomi penduduk kampung dengan cara macam mana. Kalau untuk sebab ini untuk contoh tau. Ini contoh. Jadi untuk ayat pro, kita kena macam berfikir sendirilah. Apa kepentingan nasionalisme dengan ekonomi. Mungkin kita boleh sentuh melalui melalui kerjasama membangunkan ekonomi bersama-sama macam tu. Okey, sebab nasionalisme ini kan dia akan berkaitan dengan perasaan cinta dan sayang. Yang penduduk kampung ni pula kita andaikan ataupun kita secara generalnya kita boleh fikir penduduk kampung ini dia terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Pelbagai kaum dan agama. Jadi
mereka bekerjasama untuk membangunkan ekonomi bersama-sama sebab pertama, mereka tinggal di tempat yang sama. Kedua, mereka mau sama-sama mau macam kaya lah kan, begitu. Kaya, mau memiliki pendapatan yang tinggi. Jadi untuk mencapai matlamat tersebut, mereka kena ada satu kesepaduan yang kuat antara satu dengan yang lain. Jangan biarkan mereka ini dipandang rendah ataupun dipijak-pijak begitu. So itu yang kita boleh masukkan dalam bahagian pro. Berkaitan nationalism dengan pembangunan ekonomi begitu. Ini lebih banyak kepada contoh-contoh lah. Untuk awak punya rujukan lah. Kalau soalan tu dia tanya kepentingan nationalism dalam teks saudagar Kuala Lumpur. So kita kaitkan dengan watak dia. Kena kaitkan dengan watak. Sebenarnya kan untuk setiap bahagian tu kan, bahagian A, bahagian B ataupun bahagian C, semua kena berkaitkan dengan watak. Apa yang ditunjukkan oleh watak itu dan siapa watak itu dalam kedua-dua karya. Sama ada saudagar besar ataupun Salalatus Salatin. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada nationalism, kepentingannya dalam teks Salalatus Salatin. Okey, cerita dia sama jugalah. Okey, kaitkan dengan watak. Soalan dia mungkin dia sama juga macam tadi. Okey, huraikan kepentingan nationalism dalam teks Salalatus Salatin. Jadi, kena kaitkan dengan watak. Okey, kaitkan dengan watak. Siapa orang tu dan apa yang dia buat. Okey. Macam ni, okey, mempertahankan negara, ni lebih banyak kepada contoh lah. So, kita kena buat ayat kita sendiri untuk bahagian pro. Okey, kalau kita semua memiliki perasaan nationalism atau memiliki perasaan yang sayang, kita dapat sama-sama mempertahankan negara kerana negara kita ini adalah milik kita bersama yang boleh tinggal bersama-sama tanpa mengira siapapun latar belakang orang itu. Begitu. Okey. Ayat pro ni kita kena berfikiran yang luas. Dia menguji kita. Macam tu. Dia menguji kita. Adakah kita boleh dapat mengaitkan dengan soalan dengan pernyataan yang ada dalam soalan tu pun ataupun sebaliknya begitu.